Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Dia kalau kata setting Hari Raya, kami sebagai host ni, kalau bersiaran, dia kena ada orang-orang yang perlu bersama kita. Antaranya ialah Amy lah. Dia kalau ada, dia punya meriah lain macam. Tapi kali ini dia mengelat. Dia raya kat rumah dan dia buat pukul berapa tadi tak tahu. Sampai pukul 11 pagi je. Ada rumah terbuka dengan kabarnya. Assalamualaikum, Amy. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat hari raya kepada seluruh tim TV Al-Hijrah dan penonton TV Al-Hijrah. Amboi opening dia. Berapa ramai rakyat yang ada tu? Oh, ya. Masya Allah. Masya Allah. Tu anak siapa? Inilah dia kemeriahan Aidilfitri. Itu adalah anak buah yang paling bongsu masa ni. Anak ini pun yang paling bongsu. Apa ada tak ingat anak ni? Okey, Amy, berapa ramai anak-anak Amy? Anak Amy berapa orang? Okey. Anak ini ada 5 orang. Anak buah pun termasuk 25 orang. Dan kita kena sediakan sampul 25 ya. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Allah berkati limpah ruahkan rezeki Amy. Cuba cerita sikit apa yang sedang berlaku kat rumah Amy. Apa meriah sangat? Okey, kemeriahan pagi ini ialah kami ada open house dan ini ialah menyorok open house. Tahu ke menyorok tu apa? Sembunyi dalam mari. Menyorok tu bahasa Kedah sarapan. Jadi open house ni kita buat open house breakfast menyorok daripada 8.30 sampai 9.30, 11.30 tadi 8.30 sampai 9.30 nak menyorok apa kan. Saja kita buat pagi saja supaya lepas ni kita boleh pergi rumah Hazwani, boleh pergi rumah Ola, boleh pergi rumah Haji Talib. So sampai 11 saja. Ke supaya kita orang tengah bertugas jadi kita orang tak sempat datang rumah Amy ke itu antara plan dia? Itu adalah mungkin yang tersiratlah. Terima kasih kepada Mama. Tapi juadah nyorok ni juadah apa? Selalu kita nak nasi dagang, nasi apa. Ni belah utara Selalu nyorok. Ya, ada ke? Nasi lemak. Nasi lemak Kedah kali. Nasi lemak ada. Kita ada tepung bungkui. Kita ada juga ketupat dan rendang sedikit sebanyak. Dan juga kita ada kopi. Kita ada teh tarik. Amboi. Dan sebagainya. Amboi, tak kalah lah. Habis kalau budak-budak dia bukan nak makan benda tu semua. Budak-budak makan apa? Budak-budak kita makan. Ada juga juadah untuk budak. Ada nasi impit, ada lontong, ada lontong Jawa kakak ipar saya masak. Dan sebenarnya Talib dan juga Ola, Hazwani dan studio dan juga para penonton, ini adalah rumah abang saya. Bila mak dan ayah saya dah tak ada, ini adalah tahun kedua kita beraya tanpa mama dengan papa. Tapi seperti kebiasaan kami akan berkumpul di rumah abang sulung saya ni. Kami 6 beradik, saya ada anak yang ke-6. Sebab tu ramai anak-anak menakan ni. Orang Kedah panggil anak menakan, anak sebenarnya anak menakan. So kita berkumpul di rumah abang dan insya-Allah semua pun sanak-saudara akan bertandang ke sini. Tapi saya hairan dalam ramai-ramai tu Amy sempat sarung tudung lilit. Bukankah kelang kabut ke Amy satu kalau raya? Kau gelak kan? Sebenarnya waktu nak live meja lilit sekali kita tukarlah tudung sarung kita. Ni untuk tontonan umum sajalah. Dah sebab tengok Hazwani segak sangat kan, kita pun kena segak macam Allah, Masya Allah. Baik, Amy, apa ucapan raya lah buat semua kan? Kata tak nampak Amy dah lama tak bersiaran bersama kami ni. Apa ucapan raya? Mungkin suruh anak-anak saya ucap raya apa, kongsikan dengan kita semua. Okey, sebenarnya itulah kebiasaan bersama dengan tim Assalamualaikum. Namun pada tahun ini tidak dapat beraya walaupun mungkin raya pertama, raya kedua sampai raya ke-30. Tapi apapun hati dan jiwa tetap bersama dengan Assalamualaikum dan juga seluruh penonton TV Al-Hijrah. Dengan dalam kesempatan ini, saya dan anak-anak saudara saya dan seluruh ahli keluarga besar, kita ucap kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Alhamdulillah. Ini kalau kita datang rumah Amy berpeluh ni nak bagi duit raya kan. Lenguh ni. Datang rumah pakcik Pakcik Talib ada, Aunty Ika ada, Pakcik Ola ada tapi kena datang juga rumah orang lain. Zizi ada, Farhatul ada, Ustaz Ilham ada, kena datang juga. Masya-Allah. Jadi itu dia. Di studio ada siapa tu? Ada Farha, ada Farha. Ada Farha. Ada. Lagi hijrah. Masya-Allah. Meriah. Farha ada apa semua Amy? Masya-Allah. Ya. Baik, masya-Allah. Amy dah baca sebaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Meriah tu. Masya-Allah. Farha bersedia ya? Bersedia ni ramai-ramai. Pakai ni ramai sangat ya. Sekarang tudung dia. Tapi sebenarnya keluarga Farha pun lebih kurang keluarga besar. Gini kan Farha? Betul-betul. Esok kami berkumpul. Berapa orang? Jadi Farha boleh fahamkan betapa berpeluhnya keinginan ini. Betul-betul. Berpeluh meriah tu. Nak kemas susah tu.
Alah, pinggir-pinggir plastik je lah. Senang. Pakai buang je. Okey, insyaAllah. Sekarang ni kat belakang ni, okey. Babai sikit, lambai sikit. Ni semua anak-anak boy ni. Kat depan, okey, rapat-rapat sikit. Tak nampak ni, rapat sikit. Amboi lah, penuh lah. Ini baru suku ya. Ada lagi 3/4 lagi. Suku. Suku. Oh, ada lagi. Ramai, ya. Ada lagi nanti. Aduh. Ya, ini sedia nanti tu. InsyaAllah. Dan sebenarnya tim di studio sebenarnya kita buat breakfast open house ni sebenarnya antara lain ialah sebab banyak sangat open house kan. Jadi pagi ni lebih tenang, kita mulakan dengan sarapan, kemudian bolehlah bertandang ke rumah yang lain pula. InsyaAllah, insyaAllah. Macam alamak, pergi rumah ni alamak ketupat lagi, pergi rumah orang ni rendang lagi. Jadi kita buat satu kelainan dan juga masa yang juga lain daripada orang lain. Ni kalau keluar rumah ni semua keluar ni, ramai-ramai ni. Aduh, hai berdebar kalau kata Amy datang rumah. Kereta tu berapa kereta? Bawa bas ke ni ramai. Tapi pergi breakfast dah, datang rumah terus. Masya Allah, tabarakallah. Allah memberkati keluarga Amy. Amin. Keluarga Amy dan kepada semua para penonton yang keluarga ramai tu adalah rahmat dan rezeki kan. Syukur alhamdulillah. Amy, kisah salam pada Cik Abel kita. Lepas tu kisah salam semua pada ahli keluarga insya-Allah Amy. Ada sikit rumah kita jumpa lagi ya. Dan juga kepada seluruh tim dan juga para penonton, sekali lagi minta maaf banyak kalau ada tersalah bahasa, terguris rasa, tersilap kata dan sebagainya. Daripada lubuk hati yang paling dalam, kullu am wa antum bi khair minal aidi wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum insyaallah. Semoga Allah rahmati perjalanan kita selama hari raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin daripada saya Imi Sufi Ahmad. Semua masuk TV ni macam mana Kim Ahmad? Masuk TV. Semua masuk TV lah. Masya-Allah. Yang gitu Masya-Allah. Ya, Masya-Allah. Meriah. Dengar apa dah kita ni nak berborak kalau ada ni. Rasa dah macam kita bukan rumah sana dah. Tutup dulu mic dia. Macam video call dah. Tak habis lagi. InsyaAllah. Okey, Amy. Terima kasih. Terima kasih. Ketemu kami. Patutnya. Lagi. Bye-bye anak-anak. Assalamualaikum. Tahun depan saya cadanglah TV Hijrah bawa keluarga Amy je kat sini. Meriah terus. Konsep kemeriahan dia. Kan? Subhanallah. Itu Amy nampaklah pin dia kat sini. Tengah hari nanti pin dia yang kat bawah dada dia dekat. Tak tahu mana satu pin dan sebagainya. InsyaAllah kita akan berehat seketika. Kembali lepas sini kita nak tahu lagi kemeriahan Aidilfitri yang sedang berlaku di luar sana. Kalau anda ada suatu perkara atau nak dikongsikan video-video, gambar-gambar kemeriahan, boleh kongsikan dengan kami. Nombor telefon kami dah sediakan di IG dan sebagainya. InsyaAllah kami akan raikan anda. Kita akan sambung lepas ni berehat seketika, kita berehat sambil berselawat insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.